kalau Morocco menang di final jumpa Argentina, aku rasa FIFA tak boleh akan bagi punya Morocco akan pergi negara Arab dengan Afrika sebab gila kau Morocco menang Piala Dunia takkan lah. Melainkan Perancis dengan Argentina boleh lah. Cup ni ada tengok bangun pagi lah. Okay, 3 pagi 4 pagi ke. Masalahnya boleh bagi, tapi masalahnya susah lah untuk orang yang nak kerja kan, tengah kerja nak kena bangun pukul 9, pukul 8 masuk kerja pukul 8.30, nak kena kejar waktu macam mana Lagi bukannya pukul 12 ada kat game pukul 12 lah. orang dapat game pukul 12 memang syukur lah, sebab tu paling awal sekali. Tak pernah game pukul 11, mesti pukul 12 paling awal. Kalau memang tak dapat lah, awal-awal dah lewat sikit lah. Kalau dulu duduk stage around 16 boleh lah, ada dapat pukul 12. Pada orang yang kat USA tak sama. Dia orang petang, kita dah malam. Boleh pula tuan rumah kau hujung dunia tu. Kalau dekat dulu kat Qatar tu boleh bincang lagi. Boleh gelang kan. Ini sekali kat USA nah. Tapi untuk Trump. next World Cup 2030 dekat Portugal itu rumah. Portugal Sepanyol dengan Morocco. 3 negeri lah. Mungkin mata orang-orang Malaysia mungkin tak panas macam anda lah kot rasanya. Game awal lagi lah. Aduh. So macam mana dengan perkembangan awal tu? Game aku panggil Afghanistan tu. Sepakan menanti sepakan penjuru kan, tak penjuru. Pasal nasional mana? Soalan Afghanistan. Uzbek. Kan ada sepakan apa panggil sepakan? Kona. Flicky. Sepakan cuma. Tapi tu macam taktikal. Ronaldo pun kalau tarik pun bijak lah, dia kan tamak orang. Kalau dia nak sepak lah. Dia boleh yang sepak. Jadi pemain lawan keliru lah kat situ kan. Kita pun penonton pun ingat ni Ronaldo mesti sepak kan. Lele. Pandai Ronaldo tu dia cari point. Dia cuba alihkan shielding player defend Uzbek tu. Dia bawa selari dengan mata dua kita. Reset dia Rafael kat silap dia jadikan gol. Cari space dia. Nak Ronaldo yang akan lepak. Nampak saya macam nak lepak macam nak meletup bola tu sekali player lain lepak. Itu memang tu gol dia bijak tu. Tu dia ada gol juga tu. Tapi offside. Tidak 2 gol lah malam tu. Tu gol okey lah. Tapi Uzbek perlawanan Portugal Uzbek tu dah peminat kat seluruh dunia. Penganut Ronaldo mungkin dah boleh mengatakan Portugal boleh bawa Piala Dunia tahun ni. Nama cuaca lah. Malam Samson. Boleh Mexico out. Portugal out. Ramadan Samson tak kena lah. Ramadan Samson pun ada yang ada juga yang mengatakan sudah ke final. Tapi itu hanya ramalan sekadar ramalan lah. Kau cuma boleh layan je. Kau tapi jangan percaya. Dengar boleh lah. Dengar boleh. Tapi untuk suku angin, pasukan aku boleh katakan irit. Pasukan yang berintensiti tinggi, yang penuh taktikal, yang penuh muslihat. Siapa yang akan mengambil peluang yang akan menang sudden death. Tapi game last Ronaldo yang kalah tersingkir dengan Spain macam mana? Gagal. Sebetulnya sebenarnya pertama tak ada gol. Lalu last minute Spain gol. Kecewa. Tapi saya first half aku tidur. Tiga gol tak ada gol. Kalau ada gol dia tak ada. Lega kat situ lah. Aku buka TV. Ke TV mula tak ada gol lah. Aku betul. Minit ke 80 tak ada gol. Itu bagus. Tengah ramai-ramai lagi. Tapi kita seorang peminat bola yang bijak untuk orang Malaysia tengok last minit. Nak cukup waktu tidur. Kalau seri dia boleh cari gol lagi mana tu. Tapi gol last minit memang kalah last minit. Memang kalah. Untuk saya Messi. Ada peminat Messi ke? Adakah Messi akan layak ke final? Cakap anda. Kalau tengok statistik performance Argentina daripada orang 32,
Tak apa dah. harapan mungkin ada untuk Tapi lawan kita untuk Messi kali ni. Nampak lawan apa? Messi. grouping lah. Nampak grouping Nampak Messi lawan itu. Siapa Messi? Dia punya gol mula Messi 2-0. Messi dah tak ada arah tu. Tu dia comeback lah. Kalau siapa tengok dekat game tu, orang akan berharapan mungkin Messi akan menyambungkan kedudukan. Aku tengok time tu kan macam dah boleh seri hasil sama. Dah Tak bersuara nampak macam nak kalah sebab dah 2-0 kan. bersuara gembira. Ingat dah yang penalti tak masuk. Penalti gol tak masuk. Messi. Selesai 1-0. Kalau Messi gol kita seri sama. Kemungkinan lah. Tapi Messi tambah pula 2-0. Oh, orang boleh comeback tau. Bila gol tu bola tu tak kat tengah tau. Tak ada check VAR apa semua. Start game. 3-3 gol. Memang kontroversi lah. Aku boleh katakan aku rasa ramai setuju lah. Itu paling kontroversi lah dekat dalam sejarah bola. Patutnya gol 3 Messi tu gol tu. Tapi VAR memang offside lah check VAR kan. Memang tak bagi lah gol. Saya mati match. Aku tak silap ada player Argentina pergi sepak player Mesir tu. Saya dah tayang dalam video tapi referee tak bodoh. Macam referee macam ni macam dah kena bayar ke ataupun kau memang tak nampak ke masalahnya. Buat tak nampak kan. Player Argentina tu memang dah kekasaran tu ketara sangat kat langsung tak ada. Kesian lah, salah lah. Patutnya layak pergi Super A kan. Super A ke Super A? Salah pun macam masa keputusan yang macam tak menyebelahi kat Mesir dia buat buka macam Bersalah. sebenarnya macam dah tahu tu akan jadi. Itu yang dia senyum sinis tu. Dia senyum sinis. Okay lah, tak ada emosi sangat lah. Salah kan. Punca ketiga-tiga gol Argentina tu sebab player Mesir ni dah koyak tau. Sebab sepatutnya banyak result Koyak lah. tak menyebelahi dia. Gol yang satu sepakan penalti tak ke? Tapi dapat mengumpul lah 8 gol terbanyak lah sekarang ni. 8 gol kau rasa selamat ke? Kalau 8 gol dan aman. Selamat tapi masih ada harapan lagi. Dekat pergi Super A kan. Masih ada harapan itu. Dekat bawah tu ada lagi bangsa-bangsa harimau-harimau nak makan tu. Makan Haaland 7 gol, Harry Kane 6 gol, Mbappe 7 gol. orang ada pun 7 lah. 7. Nombor 7 lah. 7 lah. Nombor dia 7 bukan 7 gol. Apa khabar?